Okey tuan-puan, saya nak review emas 100 gram edisi Public Gold terpanggil bunga emas. Kalau tuan-puan tengok dekat depan ni, design dia sangat cantik. Ada ukiran bunga emas, dia ada tulisan 100 gram, ketulinan dia 999. Dekat belakang pun ada sedikit tulisan Public Gold dan ada sedikit design. Jadi dekat sini tuan-puan, saya nak bagi tahu nilai emas 100 gram ni hari ni dah cecah sampai RM46,000. Tuan-puan nak tahu tak dulu tahun 2023 100 gram di tangan saya ni harga dia sekitar RM32,000 sahaja. Hari ni harga dia dah cecah sampai RM46,000. Dan hari ni kalau nak jual balik, Public Gold ambil dalam harga RM43,000. Jadi kepada tuan-puan yang tengok video ni, ini adalah antara satu checkpoint bila tuan-puan menabung emas. Contohnya tuan-puan dah mula menabung di akaun Emascape, pastikan konsisten supaya tuan-puan ada at least lah 100 gram macam ni. Sebab kalau tuan-puan ada 100 gram macam ni, saya rasa keuangan tuan-puan agak secure. Sebab apa? Anything happen berlaku, tuan-puan nak pakai duit setakat RM40,000 tu, tuan-puan boleh jual ataupun gadai sahaja emas 100 gram yang tuan-puan dah simpan. Jadi cara nak bermula simpan emas di Public Gold sangat senang. Yang pertama, tuan-puan boleh daftar akaun Emascape. Cara nak daftar tu, tuan-puan boleh isi beg biru dekat bawah. Dalam masa 24 jam, saya akan hubungi tuan-puan. Dapat sesuatu, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.